Pernah tak anda beli barang bukan sebab anda perlukan, tapi sebab iklan dia buat anda rasa nak juga? Contohnya, tengok video orang potong sabun kat TikTok, terus rasa nak beli. Atau nampak promosi beli 2 percuma 1. Walaupun 1 pun belum habis guna, kan? Itulah kuasa pemasaran. Hari ini kita nak kupas satu topik yang semua orang guna tapi tak semua orang faham, iaitu pemasaran digital. Tak kira siapa anda, pelajar, usahawan atau pengguna, kalau anda hidup zaman sekarang, anda dah pun terlibat dalam pemasaran digital. Sedar atau tidak? Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya, Nihadia Azman. Pertama, kita kena tahu apa itu pemasaran. Pemasaran ni lebih dari sekadar iklan ya. Ia melibatkan proses, memperkenalkan, mempromosi, menjual sesuatu produk atau perkhidmatan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang tahu, percaya dan akhirnya beli produk kita. Contoh mudah. Kalau ada orang jual air kelapa botol di tepi jalan dan dia pasang banner tulis air kelapa asli sejuk dan sedap RM2. Itu dah dikira pemasaran. Kedua, pemasaran sekarang secara online dan juga offline. Dulu semua iklan pakai TV, radio, surat khabar. Tapi sekarang dah ada 2 jenis utama, iaitu online menggunakan internet seperti Instagram, Shopee, TikTok dan semua di platform pemasaran. Kedua, offline. Itu cara lama seperti menggunakan brosur, poster dan sebagainya. Contoh, satu kedai bakery buat iklan di Instagram menggunakan online. Pada masa yang sama menggunakan flyers secara offline. Ketiga, pemasaran online. Kenapa semua orang suka? Online ni laju, murah dan penuh data. Pertama, akses global. Boleh jual dari Perlis sampai Sabah bahkan ke Indonesia. Kedua, cost efektif. Tak perlu sewa kedai pun yang mahal kan. Ketiga, data driven. Boleh tahu siapa klik, siapa beli produk kita. Contoh, seorang peniaga kuih frozen post video resepi di TikTok dan letak link Shopee dalam bio. Dari situ, dia dapat pelanggan seluruh Malaysia. Tapi pemasaran offline masih relevan ke? Masih. Ada kelebihan tersendiri. Pertama, interaksi muka. Boleh jawab soalan terus daripada pelanggan. Iklan radio, TV masih efektif, terutamanya untuk orang tua yang tak guna TikTok pun. Ketiga, flyers dan brosur berguna untuk kawasan luar bandar. Contoh, seorang usahawan menjual kek mini, bawa van jualan dan pasang lagu iklan yang comel. Orang kampung terus tahu dari mana datang dan beli. 5. Online versus offline. Siapa lebih hebat? Kedua-duanya penting kan? So, gabungkan ikut strategi perniagaan masing-masing. Online untuk tarik perhatian. Offline pula untuk buat orang percaya dan rasa produk kita. Contoh, gabungkan bisnes sabun homemade. Buat IG Reels, tunjuk proses pembuatan online. Tapi juga buka booth di event, community untuk bagi sampel percuma secara offline. Kesimpulannya, jadi usahawan yang bijak kalau nak bisnes kekal dan jangan bergantung satu cara strategi sahaja. Gabungkan strategi pemasaran, ikut sasaran pelanggan dan bajet. Okey semua, itu sahaja perkongsian santai dari saya hari ini. Harapnya selepas ini bila tengok iklan atau plans nak bisnes yang dah tahu nak guna pemasaran offline atau dua-dua sekali. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.